Alright guys, nampak ni? Ini kipas mini yang termurah ada dekat TikTok Shop guys. Nampak? Aku beli warna putih, dia ada warna kelabu, dia ada warna gold. Alright. So dekat tepi dia ada butang on off sini. Okey, dekat tepi dia ni ada tempat charging USB type C. Okey, kat sini dia tunjukkan indikator berapa speed dia. Dia ada 120 speed. Okey, korang boleh tekan tanda tambah ni dan boleh naikkan speed dia. 99, 100, 120. Guys, siapa-siapa yang nak kipas yang murah macam ni kan, dah lama dah mengidam nak beli, boleh tekan link dekat bawah. Link dekat bawah. Lepas tu, kalau kita tekan double tap, kita tekan 2 kali dekat tanda tolak ni, volume down ni, dia akan tunjukkan percentage bateri korang ada berapa persen. So ni ada 100%. Okay, nampak guys? Okey lah. Kipas mini macam ni kan, nampak? Kuat guys. Kuat. Boleh lah kalau untuk jalan-jalan ke, untuk baby-baby korang ke, panas ke apa kan. Tapi tali lanyard dia tak bagi. Yang ni aku pakai tali lanyard yang lain. Korang boleh carilah tali lanyard yang mana-mana. So ni kotak dia guys. Kat dalam kita akan dapat USB type C dengan buku manual dia guys. Cara-cara nak guna dia, user manual. Alright. Nampak guys? Cantik guys. Kat mana lagi korang nak dapat kipas macam ni harga murah? Boleh dirikan macam ini. So guys, cepat-cepat tekan link kat bawah berapa yang korang dapat. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.